Kalau kita masak sup ikan ni time sahur ke, time berbuka, senang kerja mak-mak macam kita ni kan. Maklumlah kita kan busy. Okey, kita tumis dulu bahan-bahan tu semua. Sup Nurul ni tak ada rempah-rempah sekawan, rempah-rempah lain tau. Sebabnya Nurul hanya gunakan rempah sup daripada AKS Food ni sahaja. Dah cukup rasa aroma, kuah sup tu jadi pekat, lepas tu penuh dengan rasa, penuh flavorful lah orang kata. Okey, kita tumis dulu rempah sup tu dengan bahan-bahan penumis tu. Lepas tu bila dia dah pecah minyak, rempah dah masak, baru kita masukkan air ikutlah paras ikan nanti, dan letak sayuran keras, asam keping, cili padi ketuk. Kita masak sampai mendidih kuah tu, baru letak ikan. Garam-garam tu semua dah boleh tambah terus lah ni. Senang kan, sebab ikan tu sekejap je masak dia. Lepas tu kita letaklah tomato dengan irisan daun ketumbar. Nampak? Sekejap je dah masak. Sebab tu Nur kata kena masuk dalam list menu sahur. Selamat mencuba.